Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton dan pendengar setia untuk podcast kita pada hari ini. Kembali lagi kita untuk podcast Bisik Rekreasi kita pada hari ini. Jadi, apa yang menariknya untuk Bisik Rekreasi ataupun sesi kita pada hari ini ialah untuk kita bincangkan satu topik yang agak menarik dan saya rasa dari satu sudut pandangan yang berbeza yang boleh kita dengar dan juga boleh kita lihat, iaitu topik kita pada hari ini ialah mengenai rekreasi inklusif dan juga program Adventure Without Barrier. Okey, seperti mana yang mungkin pendengar dan penonton setia tahu, rekreasi ni bukan sahaja salah satu aktiviti rekreasi ataupun riadah semata-mata. Ia juga berkait rapat dengan mungkin hak, peluang dan juga akses kepada golongan-golongan lain yang mungkin penonton dan pendengar setia mungkin tahu ataupun tidak. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. Kita perkenalkan yang pertama kita ada Dr. Muhammad Aswad bin Ramdan. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah baik. Jadi apa khabar? Saya Alhamdulillah baik. Okey, jadi kedua kita ada juga panel daripada Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar, Dr. Zulkhairi Azizi bin Zainal Abidin. Mereka berdua juga merupakan pensyarah kanan daripada Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan. Jadi, selamat datang Doktor. Terima kasih Zati. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Zati Sihat, apa khabar? Alhamdulillah sihat lama juga. kita tak jumpa Zati ke? Lama jugalah kan. Quite some time jugalah. Quite some time jugalah. So, apa khabar Doktor dua-dua? Alhamdulillah baik. Okay, selamat datang saya ucapkan lah kepada untuk sesi podcast kita pada Terima kasih jugalah sebab jemput kami untuk memberi ruang untuk kita buat satu perkongsian yang kami rasakan sangat-sangat sesuai dan mungkin semakin relevan di waktu sekarang lah. Tu bila saya tengok ni peluang yang tak patut kita lepaskan lah Dr. Aswad kan. Betul. Yeah. Okay, so sebelum kita nak berbincang lah mengenai apa orang kata rekreasi inklusif dan program Adventure Without Barrier itu sendiri, kita nak berkenalan sikit lah mengenai apa yang sebenarnya dikatakan dengan rekreasi inklusif dan juga mengapa bidang ini dikatakan penting bagi golongan orang kurang upaya iaitu OKU itu sendiri. Baik. Boleh Doktor kongsikan? Secara ringkasnya, rekreasi inklusif ni adalah satu pendekatan rekreasi yang mana kita membuka peluang kepada golongan OKU, golongan berkeperluan khas ni bersama-sama dengan golongan tipikal lah, golongan masyarakat untuk sama-sama menjalankan aktiviti rekreasi dalam konteks sama rata. Maknanya kita libatkan mereka dalam aktiviti sosial masyarakat dalam bentuk aktiviti rekreasi lah. So berbeza dengan rekreasi eksklusif ataupun rekreasi special yang kita khususkan kepada golongan-golongan tertentu. Rekreasi inklusif ni kita perlu pelibatan peserta OKU itu sendiri, bukan hanya sekadar peserta saja, tetapi dia turut terlibat dalam perancangan, pelaksanaan dan juga mungkin dari segi pengurusan aspek-aspek tersebut. So barulah kita boleh katakan dia inklusif. Okey. Kalau dapat saya tambah juga Zati dan juga Dr. Aswad. So inklusif ni bukan sekadar dia adalah salah satu nilai. So dia bukan sekadar rekreasi saja yang kita nak inklusif. So tapi inklusif ni satu nilai yang kita dah terapkan dalam pelbagai sektor. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga ada banyak lokasi-lokasi beberapa bangunan-bangunan infrastruktur yang ada unsur-unsur inklusif. Contoh, ada tempat laluan untuk orang yang menggunakan kerusi roda, ada tempat laluan yang ada untuk orang buta dan sebagainya. Cuma apa yang kami nak ketengahkan adalah inklusif dalam konteks rekreasi, menjalankan ataupun mengikuti aktiviti rekreasi luar. Dan bila kita sebut inklusif ini pun, dia bukan sekadar orang kelainan upaya Dr. Aswad, tapi dia merangkumi semua golongan. So antara semua lapisan masyarakat. Tak kira latar belakang, tak kira tahap keupayaan. Bukan specifically hanya untuk orang kelainan upaya. Tidak. So dia memang satu nilai yang sangat luas lah dan boleh digunakan pakai dalam pelbagai sektor maupun konteks. Dan tadi Zati ada bercakap berkenaan dengan apa pentingnya kan. Yes, mengapa pentingnya. Kita lihat rekreasi inklusif ni ada beberapa aspek lah. Yang pertama kita tengok dari segi hak asasi tu. Kalau kita di zaman dulu kita lebih kepada medical model lah. Kita melihat individu AKU ni adalah golongan tidak keupayaan yang perlukan bantuan ataupun rawatan dalam konteks kebajikan dan sebagainya lah. Tetapi sekarang ni kita lebih kepada ke arah
right based model yang mana kita melihat hak mereka untuk berkreasi. So macam kita semua suka berkreasi, Azati tu suka berkreasi kan. So bila kita kata hak berkreasi, maknanya bila saja mereka golongan OKU lah, kita ambil contoh golongan OKU, sekiranya mereka ingin berkreasi, mereka mempunyai hak untuk berkreasi pada waktu lapang mereka secara sukarela. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita lihat dari segi persepsi masyarakat lah. Bila kita bawa golongan berkeperluan khas ni untuk berkreasi di lapangan, so dia sedikit banyak membuka mata masyarakat kenaan dengan orang OKU pun boleh berkreasi, mereka mahu berkreasi dan mereka mampu berkreasi. So sini sedikit banyak boleh mengubahkan stigma masyarakat lah, persepsi masyarakat terhadap stigma atau stereotip yang ada yang mengatakan bahawa OKU tak boleh berkreasi. So dia macam ada serampang dua mata lah. Pertama, kita nak memberi ruang dan peluang kepada golongan yang memerlukan, orang kurang upaya ataupun sesiapa golongan berkeperluan khas, tapi pada masa yang sama pendekatan ini juga kita harap dapat membuka mata masyarakat supaya dapat nilai empati dan sebagainya. Tapi kalau dapat saya tambahkan Dr. Aswad kan, yang bila Dr. Aswad sebut tentang hak asasi tu kan, I would say pada pengamatan saya lah, bila kita kata hak asasi, benda-benda berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan yang saya dinyatakan contoh umum di awal tadi itu memang secara azalnya kita tahu itu memang hak asasi, keperluan asas yang semua orang nak dapatkan pekerjaan yang baik supaya ada pendapatan. Ini termasuklah OKU ataupun orang yang ada latar belakang yang sedikit berbeza dan sebagainya kan. Ataupun pendidikan, semua orang perlu mendapat akses kepada pendidikan yang sama. Tapi kenapa rekreasi? I would say rekreasi ni sebab dia adalah salah satu penawaran, adalah salah satu pendekatan yang pilihan. Orang boleh memilih untuk beriadah, berekreasi ataupun tidak. So dalam membuat pilihan, kalau dia membuat pilihan, dalam pada aku nak berekreasi ni, aku nak juga ada penglibatan dengan orang ataupun golongan berkeperluan khas. So di sini dah menunjukkan bahawa dalam pada dia nak membuat pilihan, aktiviti yang dia nak terlibat tu, aku boleh terlibat ataupun tak terlibat, tapi pada sama dia juga memilih untuk melibatkan diri bersama-sama dengan orang kelainan upaya. Itu adalah salah satu perspektif yang sangat-sangat tinggi. Benda yang berkeperluan asas memang kita tahu semua orang nak, tapi yang berekreasi ni adalah salah satu keinginan yang sangat tinggi, dan kalau dia memilih untuk bersama-sama dengan golongan berkeperluan khas, maka itulah lagi kita boleh nampaklah bahawa individu itu mempunyai nilai empati yang sangat tinggi lah. Saya boleh kata macam tu lah kan, Dr. Aswad kan. Sebagai ahli rekreasi kita ni kan, kita tahu sedia maklum bahawa rekreasi itu sendiri faedah dia banyak. Sangat banyak. Kenapa pentingnya kita fokuskan pada rekreasi inklusif, di mana kita nak bagi peluang tu ada kepada golongan OKU, especially lah sebab kita tahu cabaran untuk mereka melaksanakan ataupun melibatkan diri aktiviti rekreasi itu sangat tinggi, kekangan yang ada setiap masyarakat sebagainya. So sebab tu kita fokus kepada rekreasi inklusif, sebab kita nak bagi dia orang faedah tu. Faedah yang sama kini golongan biasa pun dapat menikmati. Betul, kita dapat faedah dan mereka juga faedah sosial, emosi, psikologi dan sebagainya. Itu yang kita harapkan lah. Seterusnya saya rasa mungkin tadi daripada apa pandangan yang diberikan oleh doktor tu sedikit sebanyak ada menjawab soalan yang seterusnya, tapi mungkin saya nak tahu jugalah pada pendapat doktor sendiri, bagaimanakah kursus ini dapat membentuk perspektif pelajar kepada hak, keperluan dan juga maruah komuniti orang kelainan upaya ini. Sorry kalau saya dapat mencelah, maksud Zati kursus tu maksudnya apa yang ditawarkan? Yes, apa yang ditawarkan melalui rekreasi inklusif ni. Saya ingat ini mungkin Dr. Aswad paling sesuai untuk bagi penjelasan lah kan. Kita sedia maklum bahawa di UPM, di Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar, kita ada satu kursus khas khusus rekreasi terpetik untuk golongan istimewa. Ini FHR 506. Di bawah program Bachelor Science Taman Rekreasi. Bachelor Science Taman Rekreasi, yang mana dalam program ni kita menerapkan elemen rekreasi inklusif dan juga terapi. Rekreasi terapi dua komponen besar dalam kursus ini. Kita tanya tadi kenapa kita pentingnya kursus itu. Dalam kursus yang melibatkan rekreasi inklusif ni, kenapa ianya penting? Kerana kita bukan hanya sekadar pembelajaran dalam bilik darjah, tapi kita lebih kepada experiential learning lah. Kita laksanakan teori dan juga amali, dan kita praktikan di luar bilik darjah dalam betul-betul program dan betul-betul kerjasama dengan NGO dan sebagainya lah.
So kita lihat ini adalah satu kursus yang sangat penting yang mana ia menyediakan ruang dan peluang kepada pelajar kita untuk menimba ilmu dan meningkatkan kemahiran dalam perancangan dan pengurusan berkenaan dengan rekreasi inklusif untuk golongan. Dr. Aswad selaku pengajar khusus rekreasi terapeutik bagi golongan istimewa ni, saya adalah terlibat sedikit sebanyak. Dr. Aswad ada jemput untuk bagi talk dan sebagainya dalam topik-topik tertentu kan. Tapi satu pendekatan yang cuba saya ketengahkan apabila bersama-sama dengan pelajar, saya kata kursus ni kelebihan dia bukan sekadar nak bantu you untuk dapatkan grade yang baik. Okey. Bukan bagi you mengejar tahu A tentang semata-mata lah. nota dan sebagainya kan. Tapi Tapi kursus ni kelebihannya sebab dia akan mengajar you supaya menjadi seseorang yang lebih baik, membentuk karakter diri yang lebih ada nilai empati yang tinggi dan sebagainya. So itu saya rasa kursus ni yalah, of course Dr. Aswad selaku penyelaras khusus for the past couple of years dah 5 tahun dia, 6 tahun lebih kurang. Oh, lama juga. 5-6 tahun macam tu. Dan kalau kita lihat kat situ, pelajar-pelajar bukan belajar apa dalam nota sahaja, tapi dia juga belajar bagaimana untuk menjadi seorang yang lebih baik, mendekati dengan OKU kan. Itu satu yang saya rasa bukan semua kursus mampu tawarkan lah. Kalau bila kita lihat kan, kita persepsi masyarakat itu sendiri kan. So pelajar juga adalah masyarakat sebagai masyarakat. Betul. So seawal mereka mengikuti kursus tu, kalau Dr. Zul pun boleh observe sendiri, saya rasa perspektif mereka berkenaan dengan OKU dan pengalaman mereka bersama OKU tu sangatlah kurang. Ini kita tak boleh cakap konteks masyarakat besar. Pelajar tu sendiri adalah satu sampel yang mana bila saya sendiri tanya di awal permulaan kuliah kan, tak ramai yang ada walaupun ada mungkin ada family ataupun keluarga terdekat kan, mereka sendiri pun masih lagi dalam ada persepsi yang mana macam mana nak membantu, segan nak bercerita dan sebagainya. Saya suka nak highlight tu. Saya pernah tanya student kan, bila kali terakhir kamu berinteraksi dengan orang kelana upaya? So dalam kelas lebih kurang dalam 40-50 orang kan, very small numbers of students. Saya rasa dalam 10 ke 15 orang menyatakan ada berinteraksi dengan orang kelana upaya dalam tempoh sebulan yang lepas. Bila saya tanya apa bentuk interaksi, dia cakap tak ada. Sebenarnya interaksi yang dia maksudkan tu macam bagi sumbangan kan. Kadang-kadang kita situasi yang kita nampak biasa di jalanan, yang biasa digambarkan kepada masyarakat awam bahawa orang kelana upaya ni mesti duduk kat tepi jalan mohon bantuan, ada orang bagi sumbangan. Biasanya macam tu. Sedangkan orang kelana upaya ni kehidupan ni bukan macam tu je. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar macam kata Dr. Aswad tadi, pelajar juga adalah sebagai masyarakat. Dan kalau kita lihat pelajar-pelajar kita ni, interaksi dia, kekerapan interaksi sangat-sangat rendah, dan bentuk interaksi juga sangat-sangat terhad. Minimal lah orang kata. Bila kita cakap berkenaan dengan persepsi masyarakat tu, kebanyakan dia orang lebih kepada medical model tu. Melihat perspektif golongan kurang upaya ni adalah golongan yang perlu dibantu, golongan yang perlu dikasihankan simpati. Dia bukan empati. So apa yang kita terapkan dalam kursus kita adalah right based model tu lah. Kita nak terapkan pada empati, bukan simpati, dan juga dari segi kita katakan advokasi lah. Kita nak sediakan pelajar kita sebagai ejen advokasi untuk rekreasi inklusif ataupun rekreasi terapeutik lah. Dengan itu juga, melalui kursus ini saya nak tanya jugalah, apa bezanya dari segi konteks pengajaran lah, sebab doktor sendiri pun penyelaras untuk rekreasi terapeutik kan tadi kan. Dan juga saya nak tanya, apa beza sebenarnya rekreasi biasa ni dengan rekreasi inklusif? Kalau doktor boleh, mungkin lah kita nak kongsikan sikit apa itu rekreasi biasa dan juga inklusif. So kita sedia maklum rekreasi itu sendiri adalah satu aktiviti yang kita beriadah, yang kita buat pada waktu senggang dalam keadaan sukarela kan. Tetapi rekreasi inklusif adalah satu bentuk rekreasi juga, sama seperti rekreasi yang kita terangkan tadi, tetapi dia ada memerlukan keperluan berbeza. Ada keperluan khas, perlukan modifikasi, perlukan adaptifnya, supaya dia boleh membolehkan, dia membuka ruang, membolehkan golongan KU ni turut serta dalam aktiviti rekreasi seperti kita semua, seperti golongan tipikal, tanpa halangan. Kalau kita tahu
sebagai contohlah kita nak berkayak sebagai contohnya kan. Orang buta dia tak boleh berkayak. Okay. Bukan dia tak boleh berkayak, dia tak nampak nak berkayak ke mana kan. So nak masuk ke kayak dan sebagainya. So sekiranya kita sediakan satu modifikasi ataupun satu perkhidmatan yang membolehkan mereka duduk dalam kayak dan membantu mereka juga boleh berekreasi seperti kita. Sebagai contoh, baru-baru ni kita ada buat program saya kongsikan sikit. Kalau kita dalam kayak ni kan kita ada isyarat nak berkumpul kan. Isyarat nak berkumpul, kita buat isyarat. Ini bila kita dah jauh kat tengah, pasir ke laut kan. Katakanlah kita buat ekspedisi kan. So golongan orang buta ni dia tidak boleh nak lihat isyarat tersebut. So kita gantikan isyarat tersebut dalam bentuk bunyi, dalam bentuk tiupan whistle. Sekiranya kita tiup whistle begini, so dia ini adalah isyarat kepada berkumpul. Isyarat kecemasan pula begini tiupannya. So itu adalah salah satu bentuk modifikasi yang kita buat yang membolehkan mereka juga berekreasi. Kita tak naklah dia orang duduk kita dayung. Duduk dayung sebagai penumpang saja. Itu bukan rekreasi inklusif. Rekreasi inklusif dia orang turut serta mendayung bersama dan sama-sama sampai ke destinasi. Betul. Okey, so maksudnya keyword kat sini yang penting adalah modifikasi lah. Yang kita cater untuk penuhkan keperluan. Saya rasa keyword yang sebaiknya adalah sama rata. Sama rata. Kesamarataan itu adalah yang orang kata mendefinisikan inklusif itu sendirilah. Okey. Doktor ada nak tambah lagi? Berkenaan tentang advokasi itu saya rasa Dr. Aswad dah kupas dengan agak mendalam. Dengan lebih baiklah dan memandangkan dia pun memang bidang dia. Saya lebih menyentuh daripada aspek masyarakat, bagaimana masyarakat penglibatan masyarakat dalam aktiviti rekreasi bersama-sama dengan orang kelana upaya. Dalam konteks ni bila Zati tanya apa beza rekreasi biasa dan juga rekreasi inklusif. Kalau kita lihat, mungkin saya boleh kongsikan daripada angle perspektif masyarakat itu sendiri. Masyarakat bila nak berekreasi, contoh nak mendaki gunung, sesama dia dengan kawan-kawannya, dengan dia punya team, line up dia dan sebagainya, dia akan saling membantu dan sebagainya. So dengan orang kelana upaya pula, bagaimana dia boleh membantu orang kelana upaya dan bagaimana orang kelana upaya boleh membantu dia. Itu adalah konteks yang kita lihat ni lah. Sebab daripada kerja ni kita laksanakan sekitar tahun 2022, kita amati hasil keputusan analisis kita dapat, sebenarnya masyarakat kita sangat positif. Kalau dalam aktiviti rekreasi nak bersama-sama dengan OKU. Jadi kalau dia nampak ada OKU dekat mana Taman Negara ke, kan pergi ada OKU dekat Taman Tamawa kan. Kalau dia nampak OKU tu ada sedikit kesulitan, dia nak bantu. Dari segi sikap tu dia memang ada rasa ingin nak tolong tu lah. Dia sangat positif nak membantu. Cuma dia tak akan bantu. Dia tak akan bantu kerana sebab ini yang data kita dapat Dr. Soel. Cuma dia tak akan bantu kerana dia tak tahu bagaimana nak bantu. Dia tak tahu bagaimana nak bantu. Ini antara cabaran yang kita dah kenal pasti bahawa sekarang bermaksud di sini masyarakat bukan sekadar kita perlu meningkatkan kesedaran masyarakat, tapi pada masa yang sama bukan sekadar kesedaran saja, kita kena bimbing masyarakat juga. Bimbing masyarakat. So pertama kita kena bimbing OKU bagaimana mereka boleh dilibatkan sama dalam aktiviti rekreasi, dan kedua kita juga perlu bimbing masyarakat bagaimana mereka boleh membimbing orang kelana upaya. Sebab tu saya kata tadi, bila kita aktiviti rekreasi, bagaimana orang bukan kelana upaya ni, tanpa kelana upaya boleh membantu orang kelana upaya, dan bagaimana orang kelana upaya boleh membantu pula sebaliknya. Yang ini betul-betul menariklah saya kongsikan dalam kelas saya. Aspek yang sama juga. Bila kita bincang dalam kelas kan, pelajar kata kita nak bantu, kita rasa kita boleh membantu kan, kita nak tolong, cuba tolong. Tapi bila kita tanya macam mana dia orang, itu sebenarnya dilema dia orang sebenarnya, macam mana nak tolong, malu nak tolong ataupun takut kalau tolong nanti salah buat tolong lagi akan mencederakan ataupun menyusahkan dia orang. So apa cara sebenarnya dia? Sebab tu kami memilih untuk tidak menolong. Walaupun dalam kajian mengatakan bahawa kita memang nak tolong, tapi memilih untuk tidak ditolong. Lepas tu saya tanya apa solusi dia? Solusi dia diorang sendirilah ya. Sebenarnya solusi dia mudah je. Akhir sekali bila dia tanya saya kan, pelajar dia tanya saya, solusi dia mudah je. Tanya OKU tersebut. Tanya individu tersebut. Bagaimana saya boleh menolong anda? Contohnya kalau kita nak bukakan pintu dan sebagainya kan. Ada kala kita tak perlu buka pintu, dia boleh buka pintu sendiri. Ada kala kita boleh menolong dia orang buka pintu. So, tapi kalau kita tak tahu, kita tanya, cik boleh saya nak tolong? Macam mana saya nak tolong? Itu je semudah-mudahnya. Sebab individu OKU sendiri pun dia cakap macam tu.
Hanya kami, dan kami akan bantu anda macam mana anda boleh membantu kami. Okay, so niat tu sebenarnya dah ada lah. Intention Niat tu dah ada. Intention tu dah ada. Cuma dia tak jadi actual behaviour Action. tu. Dia tak, without action lah. tak boleh diterjemah sebagai satu tindakan. Dia lebih pada dalam hati dia, kepala dia je nak tolong, nak nak buat tolong, baik nak tolong, semua kan. Tapi macam nak betul ke tak? Itu kira dapat pahala dapat tak ke? Dapat pahala. Niat tu pahala dapat lah kan. Okay. Kita dah tahu apa perbezaan sikit sebanyak mengenai rekreasi yang mungkin untuk golongan biasa dan juga golongan rekreasi inklusif ni. Kita nak beralih pula kepada program yang dikatakan Adventure Without Barriers. Okay. Seperti mana yang doktor tahu. Boleh doktor terangkan sikit tak apa itu program Adventure Without Barriers? Okey, program Adventure Without Barriers. Ini adalah satu inisiatif khusus FHR 356, khusus yang saya ajar, khusus rekreasi terpetik untuk golongan istimewa dengan kolaborasi bersama kursus Dr. Zul sendirilah, kursus pengurusan risiko. Maksudnya dua kursus bergabung sekali? Dua kursus bergabung sekali. So, kita memikirkan bahawa perlunya ada program ni untuk pelajar dia sebagai satu pendedahan pada pelajar bagaimana kita melaksanakan apa yang kita belajar dalam bilik darjah ataupun apa yang kita lakukan semasa amali dalam satu program yang betul-betul bersama NGO, bersama komuniti. Konteks sebenar lah, maksudnya implementation. Dalam konteks sebenar. So kita melihat pentingnya program seperti itu dan akhir sekali dia jadi satu branding lah. Satu branding yang kita namakan Adventure Without Barriers. Adventure Without Barriers. Tapi nak tahu sedikit lah kan, macam mana sebenarnya program Adventure Without Barriers ni dia bermula? Sebelum dia jadi branding kan? Kalau yelah, saya ingat suatu pandemik dulu Pandemik, okey. suatu pandemik dulu saya tahu Dr. Aswad memang nak buat sesi program yang sedemikian bersama-sama dengan pelajar dan juga OKU. Saya tahu. Cuma saya kata kenapa kita tak buat sesuatu yang betul-betul memberi impak jangka panjang, yang sampai tertubuhnya satu branding ni dan kita address the bigger picture. Waktu pandemik itu kan kita banyak tengok laptop, news online dan sebagainya, screen kan. Dan saya notice ada satu berita daripada Menteri Kesihatan pada waktu tersebut, Malaysia akan menjadi negara menua menjelang 2030. Dan pada masa sama timbul juga data-data statistik termasuk di peringkat Malaysia maupun di peringkat global bahawa golongan kelainan upaya ni semakin bertambah dalam kalangan masyarakat. Jadi saya memikirkan kalaulah golongan menua, golongan kelainan upaya ni semakin meningkat jumlahnya kan, siapa yang akan bantu mereka kalau kita tidak bersedia? Kalau kita tidak bersedia dan of course Dr. Aswad memang hal tuju dia dan saya rasa mungkin this is where I can also contribute untuk kita tap in bersama-sama, and that's where we try to collaborate between these two courses, khusus yang Dr. Aswad ajar dan juga khusus yang saya ajar. Kita anjurkan program sama tapi dalam skala yang lebih besar, yang mana kita libatkan persatuan-persatuan orang kelainan upaya dan juga operator dan juga agensi penawar ataupun operator rekreasi luar yang established di luar sana. Kita kolaborasi antara tiga, so UPM selaku entiti pada institusi pengajian tinggi yang utama, dan juga persatuan orang kelainan upaya dan juga agensi. So kita ada kita kata gabungan tiga ni kita harap dapat memberi impak lah kan. Dan itu kita bermula pada tahun 2021 Dr. Aswad, tapi pada masa tu lebih pada main-main lah, kecil-kecilan saja, testing dulu lah. Kemudian the actual program yang kita mulakan, tapi masa tu belum ada pelibatan agensi di Hutan Sifat Hitam Puchong, yang mana kita libatkan satu orang Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia, Dr. Aswad, yang mana kita jemput lebih kurang dalam 8 orang peserta orang buta untuk mengikuti aktiviti waterfall rappelling, water confident water therapy dan juga aktiviti perkemahan, jungle trekking dan sebagainya. So selama 2 hari 2 malam lebih kurang lah, 2 hari 2 malam. So semuanya pelajar bawa persediaan. So dan tidur pun berkemah seperti mana kita biasa berkemah, bukanlah kata tidur katil ke tak.
So bukanlah kata orang buta ni kita letakkan dulu dekat sini Berasingan dekat ke? otak, tapi kita bawa masuk sama-sama camping dekat malam, nak pergi tandas pun ambil air dekat sungai dan sebagainya. So itu pendekatan yang kita ketengahkan. Itu siri yang pertama. Macam mana yang kita Buat biasa? buat untuk program-program kita, macam contohnya camp hutan, camp hutanan, amali, pendedahan pengenalan rekreasi luar. Sama juga kita buat juga kepada program rekreasi inklusif ini. Yang menariknya Pusingan yang pertama dia tu kan Dr. Aswad kan. kenapa perlu libatkan dua khusus ni, Okey. dia sebenarnya adalah satu program rekreasi, peprograman yang melibatkan proses lah. Dia ada assessment, ada planning, ada implementation dan juga evaluation kan. Tetapi dalam pada masa sama, program saja tak mencukupi. Kita perlu ada juga aspek pengurusan risiko, sebab kita lihat risiko yang ada, pengurusan risiko tu, risiko memang ada dalam rekreasi. Pengurusan risiko biasa tak boleh kita samakan dengan rekreasi inklusif. Sebab apa? Ada keperluan-keperluan lain yang perlu ditambah, yang perlu mungkin terlepas pandang. So satu peluang yang baiklah untuk khusus pengurusan risiko juga untuk turut sama dalam program ni, untuk melihat apakah keperluan risiko yang ada bagi golongan berkumpulan khas ni. Itu kita cadangnya kita nak bangun ke SOP lah, SOP khas untuk inklusif. Rekreasi inklusif ni. Itu yang saya cuba address lah. Itulah saya kata sumbangan saya dalam penganjuran program seperti ini. Dan selama 5 tahun kita dah 5 siri kita dah 5 siri. And then siri kedua tadi saya kongsikan siri yang pertama, kemudian kita ada siri kedua kita laksanakan di mana tu Dr. Swat? Saya lupa. Di siri yang kedua di Siswat yang tersebut lah. Siri ketiga kita buat di Gopeng. Yes, ketiga di Gopeng ya. Siri ketiga di Gopeng, yang mana kita bawa orang kelainan upaya fizikal yang berkursi roda, dan kita ada juga peserta kerdil untuk mengikuti aktiviti water rafting, berakit arus jeram di Gopeng. Selama 2 hari 2 malam juga. Saya itu dapat liputan media akhbar yang agak banyak juga. Alhamdulillah. Itu kita popular sekejap lah itu. Famous lah. Kemudian yang berikutnya kita laksanakan program scuba dive, zip line, water therapy bersama dengan orang kelainan upaya ada spinal cord injury. Pelbagai lah. Pelbagai. Yang siri ketiga, yang berikutnya tu dia ada pelbagai jenis kategori OKU. Kemudian yang the most recent lah yang kami baru saja selesai anjurkan pada bulan Januari tempoh hari, kita juga laksanakan bersama dengan orang buta semula. Yang mana kita anjurkan aktiviti berkayak, berakit, kembara di hutan, wall climbing. So ramai yang terkejut macam mana orang buta boleh wall climbing kan. Student kami pun terbayang nak sampai ke atas, tapi orang buta boleh wall climbing sampai ke atas. Itu yang kita nak apa orang kata dia punya output daripada program ni lah. Macam pelajar kata gitu, dia belajar teori, lepas tu kita terapkan dalam amali kan, sekadar amali biasa saja. Tapi kita nak dia belajar bukan hanya sekadar merancang tapi melaksanakan. Ini aspirational learning yang kita katakan tadi tu. Betul. Maknanya dia bukan saja melihat di atas kertas, tetapi dia merasai sendiri bagaimana pelaksanaan dia. Macam mana cabaran nak handle program tersebut, macam mana perasaan dia, macam mana gementar dia, macam mana rasa kepuasan dia, sense of achievement yang ada setelah dia orang berjaya melaksanakan setiap salah satu daripada aktiviti tersebut lah. So ini boost up confidence level pelajar kita terus meningkat bila dia kata dia berjaya. Alhamdulillah tu kita berjaya lah laksanakan program jangka terakhir ni. Peserta berpuas hati, peserta dapat lakukan aktiviti dengan berjaya, dengan selamat. Itu satu bentuk yang kita katakan faedah yang dapat diperoleh daripada pelajar lah. Kalau boleh saya cakap jugalah, itu pun mungkin jawapan daripada pandangan daripada doktor sendiri pun dah menjawab. Mungkin ini adalah salah satu matlamat utama sebenarnya mengapa Adventure Without Barrier ni dilakukan. Macam tadi Dr. Zul ada mention yang macam mana masyarakat ni nak golongan itu sendiri untuk membantu dan juga dibantu oleh orang lain, dan juga Dr. Aswad sendiri ada maklumkan yang macam mana
pelajar-pelajar ni dapat mengaplikasikan dan dapat merasai sendiri apa yang mereka belajar dalam kelas, teori, Betul. kepada implementation yang sebenar. Baru dia orang tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Oh. Sebelum itu dalam perancangan lah ada banyak lah apa siri-siri jenaka yang berlaku di mana dia orang kata kami cadangkan nak laksanakan begini. Okay. Saya tahu benda tu Mustahil. benda yang bukan dibuat oleh orang lah. Benda yang sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan lah kan. Tapi dia orang cadang nak buat macam ni. Okey, tak apa, kita Saya bagi contoh sebenar lah. Ada student kata kami macam biasalah bila kalau ada peserta, kita nak buat peserta untuk pergi berekreasi, kita akan sediakan borang jamin diri kan. Borang jamin diri, borang pelepasan, waiver form dan sebagainya kan. Jadi saya okey, so untuk program kita ni macam mana you nak sediakan borang apa semua, macam mana you nak dapatkan persetujuan daripada peserta nanti kami akan buat borang. Tu saya tanya macam mana peserta orang buta nak isi borang kan. Baru dia macam tercengang termenung, betul lah, baru dia terfikir. So of course ni satu proses pembelajaran untuk pelajar kan. Kalau tak mereka tak akan sedar kan. Dan macam saya nyatakan juga macam Dr. Aswad katakan awal tadi tu, banyak proses-proses latihan. Benda ni kita bukan buat kita nak buat program ni minggu depan, tak. Persediaan tu memang memakan masa yang panjang. Makan masa 10 minggu ke 11 minggu macam tu lah. Ini termasuklah juga sesi interaksi kolaborasi bersama dengan agensi ya. Sebut tentang agensi juga Dr. Aswad Zati Suka untuk saya kongsikan, alhamdulillah selepas beberapa siri kita laksanakan Adventure Without Barrier ni, kita telah pun membuat kolaborasi bersama dengan 3 agensi. 3 agensi Dr. Aswad Persatuan orang kelana upaya tu memang dah ada beberapa. Tapi kalau agensi kita dah ada dengan Riverbark di Gopeng, dengan Dive Heart Malaysia, dan kemudian yang terbaru dengan Outbound Malaysia lah di Numur Perak. So ini 3 agensi yang telah bersama-sama dengan kita membantu kita untuk menjayakan City sekali. City Corporate Management. Betul. Itu sebagai salah satu agensi kolaborasi lah. Penaja kita. Penaja klinik. Kita dapatlah juga sikit sumbangan, termasuk juga daripada Wazan UPM. Itu inisiatif pelajar sendirilah bila nak cuba dapatkan bantuan daripada Wazan lah untuk menjayakan satu-satu program seperti yang kita cuba anjurkan lah. Wah, macam menarik bila saya dengar macam mana implementation ataupun pelaksanaan dan juga proses pembelajaran student tu. Mungkin kalau saya pun kat pihak Amin sebagai student kan, mungkin saya akan plan macam Dr. Aswad cakap, plan kita plan macam ni, tapi implementationnya betul ke macam mana dia nak isi waiver form kan. So saya rasa melalui program ni barulah student pun sendiri actually dapat tahulah macam mana nak implement ataupun yelah untuk yang sebenar. Mungkin berbeza sikit lah daripada apa yang belajar daripada dalam kelas tu. Dan cabaran ni bukan sekadar dengan pelajar tu saja. Ada juga cabaran dengan peserta. Tarik diri dan sebagainya kan. Saya ingat lagi ada satu yang waktu kita ke Gopeng salah seorang peserta kita ni esok dah nak pergi dah ni. Malam tu kami difahamkan mak dan ayah dia datang memujuk dia supaya janganlah pergi. Janganlah pergi kan. Risau sebab apa? Kami tak salahkan mak ayah dia lah kan. Kadang-kadang kita lihat ini dalam konteks yang normal lah, overprotective ada. Tapi mungkin dalam konteks ini bukan overprotective lah. Dia lebih kepada risau tentang anak dia. Sebab bila dengar anak dia kata nak white water rafting, anak aku nak white water rafting. Betul kan? Kalau jogging lain lah. Jogging tu tak apalah, normal aktiviti kan. Jadi satu benda yang luar daripada kebiasaan kan. Tapi pada perspektif anak dia pula, anak dia ingin mencuba. Anak dia why not kata kan. So, bila lagi nak cuba cabaran kepada kita, cabaran kepada saya lah sebagai selaku pensyarah khusus, yang mana macam mana kita nak meyakinkan ataupun macam mana saya nak bantu student untuk meyakinkan bakal peserta kita ni untuk hadir dan terlibat secara sukarela dalam aktiviti rekreasi ni. Untuk setiap program tu ada beberapa sesi libat urus. Sebelum kita buat program, ada sesi libat urus bersama dengan bakal-bakal peserta ni. So menerusi sesi libat urus itulah dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk menyertai program dan dapat meningkatkan kepercayaan mereka kepada student-student yang bakal membimbing mereka. Jadi saya kira selepas saya dapat tahu cerita pasal peserta nak ada keluarga di bimbang dan sebagainya kan, dia kata tapi dia tak datang. Saya tanya kenapa nak datang juga kan. Dia kata sebab saya dah yakin, saya tahu bahawa kawan-kawan yang ada ni boleh bantu dan bimbing saya. Tu masa tu macam kita pun rasa. So cabaran untuk kita adalah macam mana kita nak persiapkan pelajar kita supaya mereka lihat
berketerampilan dan lihat berkeyakinan lah. meyakinkan. Alhamdulillah peserta tersebut yang pergi ke Water Rafting di Koping tu pada tahun lepas kita jemput sekali lagi. Okey. Dia memang inilah teruja lah bila kita jemput tu. Dia kata kenapa tak jemput setiap tahun. Dia memang so sekarang ni pun alhamdulillah dia pun dah banyak terlibat dalam aktiviti lain dah, termasuk juga aktiviti scuba. Dengan kata dia dijemput untuk scuba di Pulau Bidung tak lama lagi. Dan hal ni pun dia hampir setiap siri akan ada perkara cabaran yang daripada peserta ni. Macam yang di Lumut baru-baru ni ada seorang peserta tu, dia kata suami akak sebenarnya tak berapa berkenan akak datang ni kan, dan dia pun rasa macam akak tak bolehnya nak naik kayak, nak pergi ke sana kemari tak bolehnya kan. Tapi akak kata akak nak datang juga kata kan. So sebab akak tu kata dah berbincang dengan pensyarahnya, pelajar berjumpa dengan pelajar-pelajarnya, jadi dia rasa comfortable. Rasa yakin, rasa comfortable kan. Jadi tu saya kata macam Dr. Aswad nyatakan awal tadi tu, bukan sekadar mempersiapkan untuk peserta-peserta, tapi kena sediakan juga pelajar-pelajar ni bagaimana nak membantu peserta-peserta OKU. Itulah saya rasa macam banyak pula cerita pasal Adventure Without Barrier kan. Tapi saya nak tanya jugalah, tadi macam doktor sendiri ada maklumkan dan kongsikan mengenai aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Boleh saya katakan juga ini adalah sebahagian daripada elemen adventure itu sendiri ke? Betul ke? Betul. Okey, tapi saya celah sorry Zati saya bagi tahu Dr. Aswad, boleh kita akan pergi sama, tapi syarat dia mesti aktiviti yang ekstrim. Tak boleh aktiviti biasa-biasa macam ni. Kalau aktiviti biasa orang kata apa biasa, dah ramai orang buat. So macam mana kita nak tambah memberi nilai tambah kepada pelajar. Walaupun ini adalah untuk golongan komuniti OKU yang mungkin orang kata itulah berisiko kan. So maksudnya still doktor rasa perlu elemen adventure itu sendiri. Betul. Tu saya kata tu kita nak ada nilai tambah. Kita bukan sekadar nak berbeza for the sake of to be look different, bukan. Kita kata kita nak ada nilai tambah. So kalau macam aktiviti yang biasa, contoh macam aktiviti rekreasi ataupun tandingan mewarna ke bersama dengan kanak-kanak autism ke apa kan. So itu memang kita tu dah ramai orang buat kan? Tapi kita kata apa nilai tambahan kita boleh beri kepada pelajar-pelajar supaya mereka lebih bersedia apabila mereka masuk ke dalam kerjaya. So itu yang datang tagline Adventure Without Barrier tersebut tu lah. Seterusnya juga tadi macam doktor ada mention mengenai impact kepada peserta itu sendiri kan. Mungkin berdasarkan pengalaman doktor sendiri paling ketara kepada peserta tu, apa impak yang paling ketara yang boleh dilihat lah? Mungkin Dr. Aswad dulu kot. Alright, kepada peserta kalau kita lihat kita sedia maklum rekreasi ini memberi faedah yang banyak lah. So dalam pengalaman yang kita mengendalikan program-program ini, kita dapat lihat rasa kebersamaan tu, sense of belonging tu tinggi. Mula-mula datang dalam keadaan malu dan segan dan sebagainya kan. Tapi kemudian bila kita dah laksanakan program dan kita dah sama-sama peserta kami sendiri pun turut sama dalam aktiviti tersebut, dan kita rasa macam tak ada barrier lagi dah. The barrier tu bukan saja sekadar barrier halangan untuk melaksanakan aktiviti, tapi barrier antara kita lah. Barrier, social barrier ni tak ada. So maknanya kita bersembang, makan sekali dan sebagainya. Ada program yang kita lihat macam bila saya buat kajian dulu berkenaan dengan golongan kurang upaya ni, ada yang mengatakan bahawa bila dia buat program, dia pergi berbasikal, pergi aktiviti, tapi bila makan ni asing. Golongan makan kat sini, kami kat sini, sembang-sembang gelak sana. Tak, bila kita buat program, kita sekalikan. So saya nak semua terlibat sama dan semua rasa sama. Tak ada beza. So bila kita dah buat, contohnya berakit, semua orang akan rasa susah. Betul-betul susah, saya pun susah ketika berakit dalam air yang kita nak kawal dalam keadaan arus yang deras dan sebagainya. Sama juga seperti golongan kumpulan khas ni, OKU ni. Dia orang pun sukar juga. Jadi kita sama-sama. Yang takut tu sama-sama, yang orang kata terendam dalam air pun sama-sama. So itu yang saya nampak yang impak yang besar lah, di mana runtuhnya social barrier dan rasa sama, rasa selesa untuk bergaul, bergurau dan sebagainya lah. Especially untuk pelajar-pelajar saya lah, yang mana yang kita sedia maklum tadi tak ramai yang ada pendedahan seperti itu. Selain daripada itu, kita lihat sense of achievement lah.
Yang mana bila kita buat program tu, setiap program tu dia ada misi-misi kecil kan. So bila terlaksananya satu program tersebut ataupun aktiviti tersebut, perasaan yakin tu nampak. Oh, saya berjaya. Contohnya lah waktu kita ambil wall climbing. Wall climbing, ada seorang peserta ni dia sampai ke atas. Bila dia sampai ke atas, dia rasa macam wah, saya dah berjaya melaksanakan situ. Saya rasa saya boleh. So persepsi dia sebelum ni mengatakan yang tak boleh tu Dah bertukar. dah bertukar pada saya boleh. Tak bermaksud ada juga peserta yang tak sampai ke atas. Tapi dia tetap berjaya dalam perspektif yang lain. Dia berjaya yang mana sebelum ni dia tak pernah mencuba. Dia tak pernah nak main wall climbing. Tetapi bila the moment dia pakai harness tu, dia cuba panjat walaupun tak tinggi mana, dia turun, itu adalah satu kejayaan untuk dia. So kita raikan kejayaan tersebut juga. So break the first layer tu lah. Maksudnya rasa mencuba tu at least dah ada pengalaman. Betul. Termasuk juga lah dengan pelajar. Dia berjaya bila mana dia mampu melaksanakan ataupun mengendalikan program tersebut lah. Mungkin Dr. Aswad address on the aspect of content. Saya lebih suka nak address apa yang betul-betul menyentuh hati saya lah. Saya ingat Dr. Akan ada satu message daripada peserta kita Dr. Aswad yang dia hantar selepas balik daripada Gopeng. Ada seorang peserta kita ni, dia bukannya daripada dia jadi OKU berkursi roda disebabkan kemalangan kira-kira 25 tahun yang lepas. Peserta kita tu pun umurnya dah 58 tahun pada waktu kita menganjurkan program lah. So peserta kita nyatakan terima kasih sebab bagi saya peluang untuk merasa semula air sungai walaupun dah berpuluh tahun saya tak rasa. So bila saya baca tu saya rasa sebab. Saya rasa sebab kan. And then the most recent and then waktu scuba dive dan juga zipline di Hutan Sepaitan Puchong juga, ada peserta yang ada masalah kaki, sebelah kaki dia, saya lupa nama dia. Dia nyatakan dia dah kemurungan hampir berapa tahun. Dan dia dah lama tak ada akses kepada alam semula jadi seperti mana dia dapat pada hari tersebut. Dan bila dia dapat tu, dia sangat-sangat bersyukur. Itu betul-betul menyentuh hati saya. Dan kemudian yang terakhir, tolak tepi lah pasal berkayak dan sebagainya. Dr. Aswad dah sebut banyak tentang scientific achievement. Kita ada pengisian taman juga penanaman pokok. Aktiviti penanaman pokok sebagai penutup lah. Sebagai penutup bila kita dah habis program adventure, semua aktiviti rekreasi tu kita dah habis, kita ada buat penutup sama-sama dengan wakil Awabang Malaysia. Kita buat penanaman pokok to signify the collaboration between UPM, Persatuan Persatuan dan juga OEM lah. Salah seorang peserta dia kata, oh ini pokok ya, oh ini tanah, oh kita gali macam ni. Sebab dia buta daripada kecil. Saya tak pernah tanam pokok. Terima kasih doktor bagi saya peluang. Itu betul-betul menyentuh hati saya, yang mana nikmat penglihatan, nikmat yang kita boleh berjalan, yang mana kita, pada saya ambil secara take things for granted. Setiap pagi kita bangun tidur, buka mata, okey aku dah nampak anak aku nak pergi bersiap pergi kerja dan sebagainya kan. Tapi orang yang seperti ini bila dibagi maklum balas sedemikian, betul-betul menyentuh hati saya. So impact kepada peserta definitely, kepada saya betul-betul menyentuh hati. Tapi kepada peserta tu memang kita dapat lihat lah, kita bagi dia peluang benda yang dia tak pernah lalui ataupun benda yang dia dah lama tak dapat. Pada kita mungkin tanam pokok tu benda yang biasa lah. Pada dia satu benda yang agak berbeza. Mungkin sebilangan dia sangat tinggi lah. Mungkin sebilangan daripada kita bahkan mengelak nak tanam pokok, malas nak main tanah, nak kotor-kotor, geli, nak cakur-cakur keluar cacing, macam-macam kan. Panas nak berpeluh kan. Tapi pada orang yang tak pernah mendapat peluang, mereka sangat-sangat hargai. Mereka sangat-sangat hargai. Itu bila saya lihat benda ni bukan sesuatu yang kita boleh ambil mudah lah. Boleh kita pejam sebelah mata lah. Jadi on top of what Dr. Aswad have discovered, sense of achievement, memberi opportunity kepada peserta dan sebagainya, tapi kita juga memberikan satu ruang yang mana mereka tak pernah buat benda tu sebelum ni, tapi mereka dapat buat, ataupun mereka dah lama tak boleh buat dan akhirnya dapat buat. Besar sebenarnya nilai besar nilai. Itu dia bukanlah hanya yang tersurat tetapi yang tersirat juga. Banyak benda yang kita tak nampak yang tak boleh dinilai pun. Tak boleh diukur. Tak boleh diukur. Tak boleh nak diukur kan. Jadi kalau kata kalau orang tanya apa impak berapa peratus kepuasan kan, dia bukan sekadar berapa peratus tak. Ini adalah sesuatu yang natijahnya sangat sukar untuk kita ukur. Sebab apa yang mereka lalui itu berbeza dengan apa yang kita alami. Itu satu yang dia multi layer. Multi layer. Sebagai contoh, dia dapat faedah, pelajar dapat faedah,
Agensi pun walaupun dia ada yang terlibat secara langsung, ada yang tak terlibat secara langsung, mereka juga mendapat faedah di mana bila dia orang tengok, benda ni boleh dilaksanakan. Why not Possible sebenarnya. Possible. Why not kalau kita pun wujudkan satu program khas yang kita boleh packagekan dan jual kepada golongan ni. Okay, so saya rasa yang tu kalau saya pun mungkin salah satu orang kata heartwarming jugalah. Kan, moment kan, sebab macam doktor cakap sendiri, mungkin pada kita apa yang kita buat seharian tu, aktiviti-aktiviti yang biasa tu mungkin dah biasa. Tapi apabila peserta OKU tu sendiri maklumkan yang mungkin tu dah lama tak rasai sungai, dah lama tak ada akses kepada sini, itu membuatkan kita rasa lebih macam kita sebenarnya perlu menghargai apa yang kita buat ni sebenarnya. Betul Zaki. Betul. Tambah-tambah pula kita pun dalam bulan Ramadan ni kan. Kata apa, kalau kita dapat reflect juga diri kita kan, apa yang kita dapat selama ni. Bukan macam saya nyatakan awal lah, selama ni kita take things for granted. Tapi mungkin kita perlu lebih muhasabah lah, lebih bersyukur. Sebab ada orang yang tak dapat. Ada yang tak ada rezeki tu, tapi kita ada, dan kita jangan ambil mudah lah. Okay. Sebelum tu juga tadi doktor sendiri pun doktor dah kongsikan macam-macam aktiviti, jenis-jenis aktiviti yang buat, water rafting, wall climbing, apa lagi? Scuba diving. Scuba diving, kembara Waterfall hutan, waterfall rappelling. So maksudnya setiap siri program tu dia ada aktiviti yang berbeza lah kan? Ada aktiviti berbeza dan penglibatan golongan OKU yang berbeza. Of course akan datang kalau ada rezeki, kami akan cuba libatkan golongan OKU yang berbeza jugalah. So kalau boleh kita nak pelbagaikan Dr. Aswad ni strategi dia supaya kita semua pun boleh belajar dalam pelbagai bentuk. Pernah timbul idea kita nak cuba, why not kita buat satu program semua golongan OKU tu kita libatkan, pelbagai golongan OKU. Cuma kami bimbang dari segi kesediaan pelajar lah, sebab tempoh kita singkat. Dan belajar-belajar pun bukannya belajar satu kursus ataupun satu dua kursus je, mereka juga ada komitmen kursus-kursus lain. Jadi kami pun perlu seimbangkan dengan keperluan praktikal pelajar lah. Jadi that's why kita terpaksa, to some degree kita terpaksa fokuskan jugalah apakah golongan OKU yang boleh dilibatkan. Okey. Saya nak tanya juga melalui pandangan doktor, apakah ataupun sejauh manakah fasiliti rekreasi kat Malaysia ni dia mesra OKU ataupun orang kata tanpa halangan lah? Mungkin short answer pada pandangan doktor. Saya tak pernah kendalikan penilaian yang sedemikian, tapi saya tahu Dr. Aswad dah ada buat sedikit sebanyak research. Dari segi fasiliti kemudahan yang sedia ada, kita ke arah negara moden juga. Kita kalau lihat dalam kemudahan awam yang sedia ada, hutan dan sebagainya, kita on the good path lah. Kita on the right track lah. Tapi dalam konteks rekreasi ni, kalau kita lihat rekreasi selalunya dilaksanakan di kawasan ni luar lah, kawasan hutan dan sebagainya. Itu kemudahan masih lagi kurang lah. Laluan, accessibility dan sebagainya. Cabaran-cabaran tu tetap ada, halangan, barriers dan sebagainya masih ada lagi. So masih banyak lagi perlu dilakukan, perlu dilaksanakan untuk membolehkan rekreasi itu menjadi inklusif. Okey, itu boleh saya cakap harap. Okey, doktor nak tambah? Berkenaan tentang kemudahan infrastruktur dan sebagainya pun, kalau saya tak salah lah, sebab kita pernah bincangkan benda ni kan Dr. Aswad kan, bukan sekadar kepada OKU, tapi kepada golongan-golongan macam orang tua pun macam agak terhad juga Dr. Aswad kan. Accessibility untuk semua lah. Accessibility untuk semua. Dari segi papan tanda, dari segi kemudahan tandas dan sebagainya. Kita lihat itu masih lagi mencabar lah. Apatah lagi kepada golongan OKU. Okey, itu saya rasa sedikit sebanyak harapan lah orang kata kan. Mungkin ada harapan last ke, macam tambahan ataupun mesej yang doktor nak sampaikan? Doktor boleh dulu harapan pada saya lah. Saya berharap lah agar macam saya dah nyatakan tadi, supaya kita selaku individu, saya percaya prinsip hidup saya, kita tak boleh nak ubah orang kan. Kita cuma boleh mengubah diri kita. Kalau kita nak ubah orang, sukar sangat-sangat mencabar. Mungkin boleh, tapi sangat-sangat mencabar kalau dia mampu memberi inspirasi dan sebagainya. But then I believe the least I can do is to change myself. Okay. Dan dalam hal ini saya ingin mengajak semua lah. Saya ingin mengajak semua orang supaya kita sama-sama dapat
mengubah persepsi dan juga perspektif diri kita supaya bersifat lebih terbuka dengan semua orang, regardless of their background ataupun dia punya physical circumstances dan sebagainya, keadaan fizikal mereka. Dan apabila kita membuka minda kita, perspektif kita, dan kita menerima setiap kekurangan orang tu, mungkin barulah kita akan membentuk sebuah masyarakat yang lebih inklusif, yang lebih empathy dan sebagainya. Tak perlulah kalau kita nak membeza-bezakan antara satu dengan yang lain. That is one of the few tips lah, important tips yang saya boleh ketengahkan. Okay. Pada saya lah, kita menuju kepada negara maju. Kita semua mahukan kemajuan, tapi pada masa sama juga kita kena tingkatkan keprihatinan kenaan dengan hak dan keperluan semua golongan, termasuk golongan minoriti, golongan OKU ni lah. So pada saya perlu lebih banyak pelibatan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti sosial, especially aktiviti rekreasi lah, yang mana faedah dia banyak, mudah dilaksanakan dan seronok dilaksanakan kan. Saya harap juga pelajar-pelajar kita lah, pelajar khusus kita dapat menjadi ejen advokasi yang dapat melaksanakan ataupun menyambung legasi ini dan menjadikan rekreasi itu lebih inklusif untuk semua. So dia dah dapat ilmu, lepas ni dia kena berbakti. Barulah betul. Ngatiat lain berilmu, berbakti. Okay. So last sekali saya nak tanya Dr. sendiri, mungkin sedikit pesanan short atau jemputan kepada mungkin mana-mana pihak yang ingin membuat program yang sama ataupun mungkin in future berkolaborasi. Alright. Pesanan saya mudah saja. Kita jangan lihat OKU itu sebagai satu halangan ataupun jangan lihat kepada ketidakupayaan mereka. Lihat kepada keupayaan mereka, apa yang mereka boleh lakukan. Sekiranya kita bagi peluang, insya-Allah mereka boleh laksanakan dengan sedikit bantuan dan sokongan daripada kita semua, insya-Allah. Di peringkat saya, mungkin agensi-agensi yang berada di luar sana boleh melihat pelajar-pelajar UPM sebagai salah satu ejen yang mempunyai satu pengetahuan tambahan. Mungkin pelajar-pelajar di IPT lain pun mungkin ada juga. Saya tidaklah nak menidakkan program-program ataupun universiti lain itu, tidak ada. Cuma kami harap agensi-agensi pun akan lebih nampak lah. Sebab idea kami ni, bila kita buat ni, kita nak mempersiap sediakan pelajar. Satu hari nanti mereka akan masuk ke dalam kerjaya dan mereka akan berbakti, memberi perkhidmatan. Jadi semoga agensi-agensi yang di luar sana tu akan lebih jelas dan lebih sedar lah tentang upayaan pelajar-pelajar BNCR daripada UPM untuk mereka memberi sumbangan kepada agensi dan juga kepada masyarakat. Okay. Saya rasa banyak sangat input yang kita dapat hari ini dan harap kami pun dah kongsikan banyak juga lah kan. Banyak sangat. Itulah kalau boleh sebenarnya masa ni rasa tak cukup tau, sebab rasa macam nak dengar lagi. Kita buat siri bisik-bisik. Bisik-bisik lain. Hari ni kita terpaksa pilihkan sebab dalam Ramadan dia tak ada air kan. Jadi kalau sembang panjang tak boleh nak minum kan. Okay, so saya rasa dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Aswad dan juga Dr. Zul kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini untuk berkongsi mengenai apa itu rekreasi inklusif dan juga mengenai program Adventure Without Barrier. Okay, dengan itu sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan juga penonton yang setia sudi dengar sampai habis ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Okay, mungkin dah. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okay, bye.